Okey, kelas sudah habis Ada apa-apa soalan boleh tanya cikgu lah. Ada? Sila tanya. Cikgu, kalau mangkuk tu dah kena tahi, basuh-basuh, cikgu guna lagi tak mangkuk tu? Tak lah, busuk. Tapi cikgu makan buntut ayam tak? Jarang. Tapi makan. Tak makan, busuk. Okey, lagi satu soalan. Kalau air dah rendam kaki, cikgu buat mandi tak? Tak lah, kotor. Tapi cikgu mandi swimming pool tak? Mana? Tak busuk. Dah 1000 kaki dalam tu. Betul juga. Lagi satu. Kalau 30 belum kahwin, lambat ke biasa? 30 lambat lah. Ya. Tapi kalau 30 sudah mati, Awal. Bombastic side eye. awal ke lambat? Ni macam punya dia. Habis kelas lah. Pergi. So guys, apa-apa pilihan pun tak salah. Mangkuk tak salah. Kolam air pun tak salah. Umur pun tak salah. Hanya mindset saja. Korang boleh pilih nak yang macam mana kan? Kan? Saya pun tak salah. Ingat lesen, ingat saya. Nak daftar lesen, carilah saya. Okay? Bye.